Okey, so 3.1 ni sebagai kriteria. Okey, apakah masalah dunia sebenar yang paling mendesak dalam kejuruteraan aerokasa yang boleh ditangani melalui aktiviti CBL? Kalau ikut saya punya jawapan saya adalah yang boleh ditangani melalui aktiviti CBL ni, kalau masalah dunia sebenar tak ada. Okey. Sebab dia masalah dunia. Takkanlah aktiviti CBL ni boleh mengatasi masalah dunia sebenar. Kan? Sebab cuma boleh kita ambil beberapa cabaran dalam dunia sebenar yang boleh kita gunakan dalam aktiviti CBL. Okey, sebagai contoh seperti sebab dalam sekarang ni kita ada sustainable aviation ataupun kelestarian penerbangan kan. So perkara-perkara macam tu bolehlah kita kalau guna aktiviti SBL ni untuk lihat bagaimana untuk bukan menyelesaikan tetapi menggunakan cabaran tersebut untuk dijadikan sebagai aktiviti CBL lah. Okey. Okey. So untuk 3.2. Okey. Bolehkah anda huraikan bagaimana challenge based learning activity ini dilaksanakan di dalam program kejuruteraan aeroangkasa? Macam mana nak terapkan so kalau nak terapkan ataupun bagaimana challenge based learning ini dilaksanakan. So far kalau dalam program kita dalam program Aero di UTHM ni yang paling relevan ataupun related to challenge based learning ni banyak digunakan dalam projek. So projek dan bukan projek yang biasa yang ada dalam kursus-kursus biasa, tetapi seperti projek sarjana muda FYP. Dan FYP tersebut adalah FYP yang berkaitan dengan industri ataupun ada kolaborasi dengan industri. So yang itu saya nampak bagaimana challenge based learning dilaksanakan lah buat masa sekarang. Selain daripada situ ada juga program, kita ada kursus aircraft design. Aircraft design dia perlu gabungkan ilmu-ilmu yang ada dalam multidisiplin. Okay, so mana bukan design semata-mata. Jadi itu juga tidak silap saya ia dilaksanakan lah menggunakan cara hampir sama dengan challenge based learning. Okay. Cuma apa yang saya tahu, challenge based learning ni adalah sebab dia ada real world problem, jadi maknanya kena ada kaitan dengan industri lah. Okey, saya ambil yang soalan ketiga ni. Bolehkah anda jelaskan tentang bagaimana anda mahu melaksanakan kaedah aktiviti ini terhadap pelajar? Okey, so kalau kita nak laksanakan aktiviti CBL ni, pertama sekali kena ada outcome lah. So outcome tu nak kena design terlebih dahulu. Apa yang perlu dicapai? Okey. Kemudian dipecahkan ataupun disetkan dia punya timeline. Okey. Di samping perlu ada kolaborasi dengan industri terlebih dahulu untuk mendapatkan real world problem yang diperlukan oleh industri lah. Jika tidak, nanti challenge based learning ni dia jadi macam tidak ada berkaitan lah dengan industri ataupun dengan real world problem. Okay, then kemudian saya percaya aktiviti macam CBL ni dia perlukan resources. Okay, so resources seperti mungkin nak kena buat something kan. So buat something maksudnya kena ada budget. Okay, so bila ada budget maknanya perlu ada perancangan awal daripada segi tata kerja dan sebagainya untuk mendapatkan budget lah. Then selain daripada itu
kekakasan lah yang diperlukan, sebab bila real world problem ni dia perlukan kadang-kadang kan memerlukan software ataupun alat-alat yang tertentu kan. So mana benda tu perlu disediakan terlebih dahulu. Jika tidak, ia tidak boleh membantu untuk pelajar menyelesaikan masalah yang ada lah. Okay. Dan yang saya ambil terusnya. Bayangkan suatu senario di mana pelajar bergelut untuk melengkapkan aktiviti CBL ini disebabkan kekangan bahan dan waktu. Bagaimana anda mengatasi ini? Okey. Kalau ada kekangan dari katalah kita dapat kata kerja mungkin tak cukup kan bahan untuk dibeli kan, walaupun dah dapat bajet mungkin tak cukup. Jadi contoh kalau kita kena menggunakan peralatan, mungkin kena ubahlah caranya, resources tu. Okay, mungkin kena ubah pada software ke, simulation ke. Kalau material ataupun material limited, so kalau instead of buat model yang besar, mungkin kena scale down lah model tu. Okay. Dan jika kena waktu atau sebagainya, kita nak kena milestone tu kena pecahkan lah. Kena pecahkan dengan milestone yang lebih kecil, supaya untuk setiap satu tu kita boleh adjust ataupun kita boleh structure challenge ni dalam milestone yang boleh dicapai. Okey. Satu lagi adalah dengan cara untuk bekerjasama dengan, mungkin kalau ada beberapa tim, makna tim ni kena bekerjasama antara satu sama lain dan combine resource supaya resource yang ada tu boleh digunakan dengan sebaik mungkin. Dan satu lagi adalah kolaborasi dengan industri, itu penting lah. Kalau dapat in-kind ke, daripada in-kind ataupun material ke apa daripada mereka, so kita boleh dapat mengatasi masalah kekangan bahan ataupun kekangan waktu. Jika seorang pelajar baru menyertai program ini, bagaimana anda menyelesaikan kepada pelajar itu berkaitan CBL menggunakan contoh? Pertama sekali, CBL ni kita kena terangkan CBL tu apa. Basically adalah menyelesaikan masalah real world problem, ataupun bukan menyelesaikan lah, menggunakan masalah yang ada, yang sebenar, okay, untuk dijadikan sebagai projek lah. Itu maksud yang apa saya faham lah CBL. Dan kalau kita contoh, contohnya ambillah mungkin gunakan situasi semasa lah. Okay, situasi semasa, apa real problem yang ada. Bagi contoh drone nak hantar barang ke dalam nak hantar barang ke kawasan rural area. So bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara tersebut? Itulah, saya rasa macam itulah kan kita nak bagi contoh, dan untuk supaya CBL ini mudah difahami. Maksudnya paling senang adalah ambil satu masalah yang memang ada kat luar tu, tunjukkan kalau kita selesaikan perkara ni, ataupun kita gunakan perkara ini untuk kita selesaikan dalam projek, itulah CBL. Okey, Devil Advocate 3.4. Apa akan jadi sekiranya CBL ini kurang efektif dari kaedah pengajaran tradisional untuk pengajaran konsep asas dalam program ini? Bagaimana anda mewajarkan kebersanan CBL ini? Terus terang saya kata, kalau kaedah pengajaran tradisional, kalau untuk mengajar konsep asas, tak sesuai. Memang betul, tak sesuai untuk CBL. Sebab kita nak dapat fundamental knowledge tu. Okay? Sebab CBL ni, bila kita gunakan cabaran yang ada, kita selesaikan, kita belajar something new. Okay, something new, dan ia adalah, saya percaya adalah multidisciplinary CBL ni sebenarnya. Sebab itu CBL ni saya rasa dia adalah sangat efektif kalau dalam projek-projek yang besar lah. Sebab dia adalah multidisciplinary. Ok,
Okey, bagaimana anda mewajahkan? Saya tak mewajahkan ke sana. CBL dia adalah sesuai untuk mengaplikasikan fundamental knowledge, bukan untuk mengajar, untuk konsep asas lah, untuk memahami konsep asas, untuk mengajar konsep asas. Dia boleh, untuk mengajar konsep asas dia kena melalui traditional method. Untuk memahami konsep asas tu digunakan di mana dan memahami lebih dalam, itulah guna CBL. Okey. Apa akan jadi sekiranya cabaran yang digunakan dalam CBL ini tidak selari dengan permintaan industri? Saya ambil soalan ketiga. Bagaimana anda memastikan kepentingan dan kebolehan mengaplikasikan CBL ini? Apa akan jadi sekiranya cabaran yang digunakan dalam CBL ini tidak selari? Kalau dia tak akan jadi tidak selari sekiranya kita dah consult dengan industri first. Kita dapatkan daripada industri. Jadi bila dah dapatkan masalah tu daripada industri, jadi tak akan timbul isu tidak selari dengan permintaan industri. Okey. Okey, apakah soalan 3.5, apakah bentuk aktiviti CBL yang ideal yang boleh dilaksanakan dalam program ini? So CBL yang ideal adalah projek-projek yang besar ataupun yang projek yang memerlukan yang boleh ada penglibatan industri. Memang projek sejarah muda adalah salah satu dah CBL, ataupun projek dalam khusus advance seperti aircraft design, yang mana semuanya pelajar dah siap dah dia punya fundamental. So mungkin khusus tahun 3 atau tahun 4 lah. Okay, so yang itu yang ideal lah. Barulah boleh dilaksanakan CBL lah. Jika tidak, pelajar pun tak boleh nak selesaikan sebab fundamental knowledge dia belum ada. Okay. Future hope 3.6. Okey. Bagaimana anda berharap CBL ini boleh berkembang di dalam program ini untuk 5 tahun akan datang? Untuk 5 tahun akan datang. Okey, so kalau CBL ni untuk 5 tahun akan datang, sebenarnya saya harapkan pertama sekali adalah ada awareness kepada pensyarah ataupun instructor atau pengajar, kan? Bagaimana konsep CBL ini sebenarnya? Okey, jika tidak, ia tidak boleh dilaksanakan. Okey, pertama sekali. Yang kedua adalah jika bagaimana perkembangan, maknanya banyak program-program yang ada khusus yang melibatkan multidisciplinary ataupun advance boleh menggunakan konsep CBL ni lah. Okay, supaya pelajar tahu aplikasi fundamental knowledge yang mereka telah belajar selama ini, kan? Okey. Apakah harapan anda terhadap peranan industri dalam bentuk aktiviti CBL ini? Ya, saya harapkan industri boleh bekerjasama, provide resource ke, provide atau mungkin facilitate terhadap aktiviti CBL, supaya bukan sahaja pelajar yang mendapat manfaat, tapi juga industri lah. Okey, itu sahaja.